Ya. Lepas tu buat OPU dekat sini, alhamdulillah lah, dapat sampai ke belatosis kan, dapat daripada 7, fertilize 7, lepas tu dapat pula yang ada 35AA, yang tu buat alhamdulillah sangat-sangat kan. Lepas tu first IVF transfer buat, walaupun dia tak berjaya tapi clinical pregnancy, tapi still kita rasa macam okay, ada harapan ni, bini rahim pun dah okay semua. Lepas tu doktor pun kata treatment okay, lepas ni akan daripada segi treatment tu akan sama, cuma akan ada naik sikit lah. Tapi alhamdulillah kita macam walaupun clinical pregnancy tapi ada benda positif daripada sebelum-sebelum ni kan. Lepas tu alhamdulillah tahun ni lah second IVF transfer, alhamdulillah berjaya. Masa buat